Dulu kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh dapat pengampunan? Datuk Seri Najib tak dapat. Dia, dan perkara ini bukan calon-calon orang yang bangkitkan. Salah seorang yang paling lantang membangkitkan ialah seorang peguam juga, yang juga pengubah undang-undang. Jadi local standard dia tinggi kan? Tinggi. Cuma bagi saya lah, mungkin yang membangkitkan itu agak keliru tentang proses dan prosedur serta fakta-fakta kes. Satu perkara mungkin menggunakan kaedah undang-undang yang sama, tetapi fakta kes yang berbeza membezakan keputusan. Okey. Ini saya buat sikit penceritaan sikit tentang kes Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kes Datuk Seri Anwar Ibrahim ini yang orang pernah persoalkan, orang pernah bangkitkan, dan orang pernah bawa ke mahkamah sehingga ke peringkat Mahkamah Persekutuan, ialah kesahihan pengampunan yang diterima oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 16 Mei 2018. Ketika itu yang di-Pertuan Agong ialah Tuanku Sultan Kelantan. Dan antara contention yang sampai dibawa dan dibahaskan di mahkamah ialah tentang isu quorum ahli lembaga pengampunan. Dia ahli lembaga pengampunan ni, quorum dia pengerusi yang di-Pertuan Agong. Selepas itu Menteri Wilayah Persekutuan. Selepas itu Peguam Negara. Dan sekurang-kurangnya atau maksimumnya 3 orang lagi yang diperkenan oleh Tuanku yang di-Pertuan Agong menjadi anggota lembaga pengampunan. Itu termaktub di bawah perkara 42. Saya tak ingat section yang mana, subsection yang mana. Okey. Kerana dia berkata, hujahan dia ialah waktu itu kabinet pun tak bentuk lagi. Tidak ada menteri wilayah. Dan ketika itu juga Peguam Negara diarahkan bercuti. Jadi Peguam Negara tak hadir, menteri wilayah tak hadir. Ini masalah bila orang tidak memahami tentang struktur pentadbiran negara. Dalam konteks kes Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu, sebenarnya quorum itu mencukupi kerana mesyuarat tersebut turut dihadiri oleh Perdana Menteri ketika itu, Dr. Mahathir, Tun Mahathir, yang menjalankan tugas sebagai Menteri Wilayah Persekutuan. I see. Saya nak cross refer pula dalam konteks Menteri Wilayah Persekutuan ini. Suatu kali pertama permohonan Datuk Seri Najib dibawa, yang hadir ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana belum ada Menteri Wilayah yang dilantik dalam mesyuarat yang ke-60. Tapi dalam mesyuarat yang ke-61 Menteri Wilayah sudah dilantik. Itu Dr. Zaliha dan Dr. Zaliha yang hadir dan menandatangani keputusan lembaga pengampunan. Dia kena faham yang tu. Faham. Faham tak confuse Tak confuse. Okey. 60 Dr. Zaliha tak lagi, 61 ada. Ada, yes. Berbalik kepada time Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat pengampunan, Peguam Negara bercuti, tetapi kuasa-kuasa Peguam Negara sudah diturunkan secara bertulis kepada pengacara negara, Peguam Cara Negara, Peguam Cara Negara nombor 2, saya tak ingat apa nama dia, tapi seorang wanita dan beliau turut hadir untuk memberikan pandangan daripada pejabat Peguam Negara tentang status pengampunan. Dia yang unik yang dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim ini berbeza dengan kes Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib ada permohonan. Dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah pengampunan yang initiated by yang di-Pertuan Agong. Dia tidak ada permohonan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, tetapi sesuatu cadangan pengampunan oleh yang di-Pertuan Agong ketika itu. Dia kena baca balik fakta kes dan juga minit mesyuarat. Dan beza per tahun Datuk Seri Anwar Ibrahim di penjara waktu tu? Dia di penjara 2015 kalau tidak silap saya. So lama tak lah. Dibebaskan 2018, lepas 3 tahun. Lepas pilihan raya lah. Jadi dari si quorum, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa isu quorum tidak wujud, tidak timbul. Jadi apa yang dibicarakan ketika itu ialah keputusan lembaga pengampunan, bukan prosedur dan proses lembaga pengampunan. Jadi keputusan lembaga pengampunan itulah yang dikatakan dalam kes Datuk Seri Najib ini tidak boleh dipersoalkan.
Dia imun daripada dicabar di mana-mana mahkamah. Ini keputusan dari Pertuan Agong. Kenapa? Kerana dia ikut proses, dia ikut prosedur. Ada mesyuarat, ada pandangan diberikan, ada nasihat guaman diberikan, dan keputusan diminitkan. Manakala dalam kisah Tok Sri Najib ni pula perbezaan dia ialah apa yang mahkamah lihat bukan keputusan. Apa yang mahkamah lihat ialah prosedur. Titah addendum ini cuba dijadikan sebagai keputusan lembaga pengampunan. Dibuat di luar mesyuarat lembaga pengampunan, tanpa pandangan guaman diberikan, dan jelas konteks tahanan di rumah ini tidak wujud. Itulah bila orang cakap tahanan rumah tak wujud, jadi peruntukan undang-undang yang mana nak diguna pakai? Okey, tadi kita dah cakap pasal ini. Andai kata wujud benda tu, is it possible? Still tak possible, kerana undang-undang tentang tahanan di rumah tidak wujud. Bagi saya lah, tidak wujud. Andai kata wujud, adakah possible? Kalau ada undang-undang tentang tahanan di rumah dan titah addendum tu di luar lembaga pengampunan, tidak boleh. Mesti masuk juga dalam lembaga pengampunan, dibahaskan, diberikan pandangan, dan dibuat keputusan dalam lembaga pengampunan. Ini prosedur-prosedur ketat lembaga pengampunan. Kerana itulah yang orang awam tak faham itu. Kerana itulah keputusan lembaga pengampunan, keputusan pengampunan yang sudah melalui mesyuarat lembaga pengampunan ini tidak boleh dicabar. Imun daripada dicabar di mana-mana mahkamah.